Kita nak Allah suka kita. Lepas itu ada seorang saya pernah jumpa patient, dia kena kanser. Kanser perut. Kanser apa kenama. Doktor buang daripada perut dia, kecil sikit pada bola sepak dia punya kanser. Sampai doktor beritahu kau ni kalau buang ni tak boleh jalan ni. Terus OKU dah ni. Begitu. Ketika doktor beritahu, minta maaf duka cita dimaklumkan awak ni kena kanser tahap 3.5, nak masuk 4 dah ni. Dia ketika itu boleh sujud syukur. Mana nak cari orang tahap tu tuan-tuan? Boleh menangis tu bersyukur. Sampai doktor tu pelik, you tak sedih ke? You lagi 6 bulan lu mau mati. Jawapan dia memang win lah. Yang buat saya sakit ni Allah. Kalaulah sakit menyebabkan Allah gembira, buatlah janji dia gembira je. Saya okey. Dia happy. Sebab Allah kalau uji kita, dia suka. Dia uji kita. Maknanya, orang ni tahan diuji betul ni. Mana orang ni dia tahan lah, aku test dia macam-macam. Allah happy lah. Jadi as long as Allah happy, I'm okay.